Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang di luar sana? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang akidah, tetapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini, kita akan melihat persoalan-persoalan berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat soalan ke-39. Hadis ada menyebut bahawa Allah mempunyai 99 nama atau yang selalu kita dengar sebagai Asma'ul Husna. Apakah maknanya? Adakah Allah hanya mempunyai 99 nama ini sahaja? Jawapan. Hadis yang dimaksudkan ialah sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, iaitu 100 kecuali 1. Sesiapa yang menghafalnya nescaya akan memasuki syurga. Riwayat Al-Bukhari, Al-Sahih, jilid 6, hadis nombor 6957, halaman 2691. Menurut riwayat At-Tirmizi, nama-nama tersebut disenaraikan sehingga 99 nama, iaitu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Muzzil, السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوجيد المجيد الوحيد الأحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الظهير البطين الولي المتعال البار التواب المنتقم الأبو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المنيع الدار النفيع النور الهدي البديع البقي الوريث الرشيد dan الصبور. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Imam An-Nawawi menjelaskan riwayat ini adalah hasan dan maksud perkataan sesiapa yang menghafalnya nescaya akan masuk syurga ialah sesiapa yang mengetahui maknanya dan beriman dengannya. Ada pendapat yang menyebut maksud perkataan tersebut ialah sesiapa yang berupaya menjaga nama-namanya dengan berakhlak dengan makna-maknanya. Rujuk An-Nawawi Al-Azkar halaman 172-173. Sebenarnya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhitung banyaknya dan tidak boleh dibataskan kepada bilangan khusus. Dalam hadis sahih, Nabi SAW pernah berdoa yang bermaksud, aku bermohon kepadamu dengan semua nama bagimu yang telah engkau namakannya akan dirimu atau yang engkau telah turunkannya dalam kitabmu atau yang engkau telah mengajar tentangnya kepada seseorang daripada makhlukmu atau yang disimpan olehmu dalam ilmu ghaib di sisimu. Riwayat Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, hadis nombor 972. Dalam hadis ini jelas menunjukkan apa yang tersimpan dalam ilmu ghaib di sisi Allah tidak mungkin dapat diketahui sesiapa. Justru nama-nama baik bagi Allah tidak terhitung banyaknya. Manakala hadis yang menyebut tentang 99 nama, hadis tersebut tidak menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, hanya terbatas kepada bilangan tersebut sahaja. Tetapi maksud hadis tersebut ialah sesiapa yang menghafal 99 nama Allah yang tersebut, nescaya dia akan memasuki syurga. Soalan ke-40. Apakah maksud hadis tersebut? Adakah kita perlu menghafal ke semua 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan. Sebenarnya hadis itu tidak bermakna kita wajib menulis ke semua 99 nama itu di atas kertas atau papan lalu menghafalnya. Maksud yang sebenarnya terkandung dalam 3 aspek berikut. Yang pertama, kita mengetahui dan mengenal lafaz-lafaz tersebut ialah nama-nama Allah. Yang kedua, memahami makna nama-nama tersebut. Yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut tuntutan nama-nama Allah. Ini boleh dipraktikkan melalui 2 cara. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-namanya. Iaitu kita memilih nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan permintaan kita dalam doa. Sebagai contohnya, apabila ingin meminta ampun, kita menyebut Ya Ghafur Ighfirli, yang bermaksud, wahai Tuhan yang Maha Mengampun, ampunilah aku. Dan yang kedua, melaksanakan ibadat dengan niat mendapat kesan positif daripada sifat-sifat mulia yang terkandung dalam nama-nama Allah. Sebagai contoh, terkandung dalam nama Ar-Rahim bermakna silaturahim. Ulang lain, makna sifat rahmat. Justru kita melakukan ibadat dan amal soleh semata-mata mencapai kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ke-41. Adakah berdosa sekiranya bermain dalam fikiran kita berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya, kita memikirkan tentang zat Allah, seperti bagaimana Allah tercipta, apa yang saya perlu buat? Jawapan. Selama mana seseorang tidak mengeluarkan kata-kata atau beramal dengan lintasan hati yang datang mengganggu fikirannya, maka ia tidak berdosa dan tidak diambil kira. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya
Allah mengampunkan umatku setiap apa yang dibicarakan dalam hati mereka selama mana mereka tidak melakukannya atau berkata-kata tentangnya. Riwayat Al-Bukhari As-Sahih hadis nombor 4968 jilid 5 halaman 2020. Sebenarnya, ini ialah suatu penyakit was-was yang menimpa manusia. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, syaitan mendatangi seseorang daripada kamu. Lantas ia berkata, siapa yang mencipta itu, siapa yang mencipta demikian? Sehingga ia berkata, siapa yang mencipta Tuhanmu? Apabila sampai tahap sedemikian, maka hendaklah ia meminta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berhenti, yakni daripada memikirkan perkara itu. Riwayat Al-Bukhari As-Sahih hadis nombor 3102 jilid 3 halaman 1194. Justru setiap Muslim yang ditimpa was-was sehingga memikirkan perkara seperti ini wajib berusaha membuang segala keraguan sedaya upaya dan sedaya mungkin. Antara pendekatan yang boleh menjauhkan diri kita daripada penyakit was-was adalah seperti yang diajarkan oleh ulama berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat. An-Nawawi Al-Azkar halaman 210 hingga 2111. Ya, ini pertama membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh juga melakukan tafal, meludah tanpa air liur di sebelah kiri. Kaedah ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim berkaitan was-was ketika solat. Yang kedua, menyebut amantu billahi wa rasulih sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membaca wal awwalul wa akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in ilm. Yang keempat, membaca la ilaha illallah. Selain itu, dia perlu menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang berfaedah dan cuba memikirkan tentang makhluk-makhluk dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih memberi faedah kepadanya dan menepati apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Soalan ke-42. Apabila membaca terjemahan Al-Quran, saya dapati ada ayat-ayat yang menyebut tentang Allah bersifat mempunyai tangan, mata dan sebagainya. Bagaimanakah ulama mentafsirkan maksud ayat ini? Bagaimanakah pendirian kita yang sebenarnya dalam masalah ini? Jawapan. Ayat-ayat tersebut disebut sebagai ayat-ayat sifat yang termasuk dalam ayat-ayat mutasyabih seperti ayat-ayat berikut. Surah Taha ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Maksudnya tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fath ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Maksudnya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Terdapat dua pendekatan ulama dalam menjelaskan ayat-ayat sifat. Pertama disebut sebagai mazhab as-salaf dan kedua mazhab al-qalaf. Mazhab al-qalaf mentakwil ayat-ayat tersebut dengan makna yang lain. Misalnya, tangan Allah ditakwilkan kepada kekuasaan Allah. Mereka mentakwil daripada makna zahir kepada makna lain kerana bimbang termasuk dalam menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Mazhab as-salah pula berpegang bahawa kita beriman dengan setiap nama dan sifat Allah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tanpa memikirkan kafiatnya dan tidak serupa dengan makhluk. Kerana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laika mislihi syai' wa huwas samiul basir. Maksudnya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengan yakni zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Soalan ke-43. Saya masih belum lagi memahami bahawa adakah Al-Quran yang terkandung dalam mushaf boleh dikatakan sebagai makhluk atau tidak?
Ada orang bertanya bacaan Al-Quran adakah dikatakan juga sebagai makhluk atau bukan? Jawapan, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk. Ia bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali kepadanya. Ahli sunnah telah mengisbatkan sifat kalam, yakni berkata-kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kallama Allahu Musa taklima. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata, yakni secara langsung, tidak ada perantaraan. Apa yang perlu dibezakan adalah antara bacaan atau tilawah, yakni pembacaan, dan apa yang dibaca. Bacaan, yakni pembacaan Al-Quran adalah perbuatan makhluk. Ini kerana tilawah merupakan perbuatan manusia, maka ia makhluk. Manakala apa yang dibaca ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan makhluk. Oleh itu, jika ada orang berkata, adakah bacaan ayat Al-Quran yang dibacanya dianggap makhluk atau bukan makhluk? Kata-kata ini termasuk dalam lafaz yang umum, yakni mujmal. Jika sekiranya ia berniat bacaan itu perbuatannya yang membaca Al-Quran, maka itu ialah makhluk. Sebaliknya, jika ia meniatkan bacaan itu apa yang dibacanya, maka ia bukan makhluk tetapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ke-44. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan matanya? Jawapan, ulama bersepakat bahawa tiada seseorang yang melihat Allah di dunia. Cuma ulama berselisih pendapat dalam masalah adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika malam baginda dimi'rajkan. Al-Qadi Iyad menukilkan perselisihan pendapat di kalangan beberapa sahabat tentang masalah ini. Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah jilid 1 halaman 222. Perselisihan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, Ibnu Abbas berpandangan Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' Mi'raj. Ibnu Abbas berkata, Ra'a Muhammadun Rabbah. Maksudnya, Muhammad melihat Tuhannya. Riwayat Muslim ada menyebut, Ra'a Rabbahu bifu'adahi marratain. Maksudnya, baginda melihat Tuhannya dengan hatinya sebanyak 2 kali. Menurut riwayat Muslim juga, At-Ta' meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Rahu biqalbih. Maksudnya, baginda melihatnya dengan hatinya. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha menafikan Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata, yang bermaksud, sesiapa yang memberitahu kamu bahawa Muhammad melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia telah membuat pendustaan besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Bukhari As-Sahih hadis nombor 4574 jilid 4 halaman 1480. Yang ketiga, Ibnu Hajar Al-Asqalani bertawakuf dalam masalah ini. Seorang tokoh terkenal, Ibnu Taimiyah, telah mengemukakan pandangan yang menghimpunkan pendapat-pendapat tersebut. Beliau menjelaskan bahawa penafian Aisyah radhiyallahu anha bermaksud penafian melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala Rasulullah. Manakala riwayat yang sabit daripada Ibnu Abbas, ada 2 riwayat sama ada perkataan ruqyah, yakni melihat secara mutlak atau melihat dengan hati. Tiada riwayat yang menunjukkan baginda melihat dengan mata kepala. Oleh itu, riwayat yang mengatakan melihat secara mutlak boleh dikaitkan maksudnya melihat dengan hati. Dalil Nabi tidak melihat dengan mata kepala ialah riwayat daripada Abu Zar. Baginda SAW ditanya, adakah kamu melihat Tuhanmu? Lantas baginda menjawab, Nurun anna arah. Maksudnya, cahaya. Bagaimanakah aku boleh melihatnya? Riwayat yang lain menyebut, Ra'aitu nura. Maksudnya, aku melihat cahaya. Ibnu Abi Al-Iz menyebut bahawa maksud hadis aku melihat cahaya ialah Nabi SAW melihat hijab Allah Subhanahu Wa Taala, dan maksud cahaya bagaimana aku boleh melihatnya ialah cahaya yang merupakan hijab yang menghalang daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala.
Riwayat Ibnu Abbas Al-Aiz, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, jilid 1, halaman 224. Wallahu alam. Soalan ke-45. Saya ada terdengar orang menceritakan bahawa seorang guru agama telah mendakwa bahawa dia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Adakah dakwaan ini benar? Jawapan: ini satu dakwaan yang salah, dusta dan bersandarkan kepada nafsu semata-mata. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala hanya sabit di akhirat. Hasan Ayyub, Thabit Al-Qaid Al-Islamiyah, Darul Tawad wal An-Nashr Al-Islamiyah, tahun 1994 Masihi, halaman 201. Dan mungkin berlaku di atas dunia secara akli. Namun, dari segi syarak, ia tidak berlaku. Dalil yang menunjukkan kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak sangat banyak. Antara firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksudnya, pada hari akhirat itu, muka orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Manakala di dunia, melihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah harus berdasarkan beberapa dalil, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makana fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Maksudnya, dan ketika Nabi Musa datang kepada waktu yang kamu telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa, yakni merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, yakni zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, yakni menzahirkan dirinya kepada gunung itu, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, Maha suci engkau, wahai Tuanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Hujah harus melihat Allah di dunia ini. Imam Ibnu Abi Al-Aiz Al-Hanafi mengemukakan beberapa hujah yang menunjukkan keharusan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Berdasarkan ayat ini, antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, Nabi Musa AS ialah orang yang paling alim pada zamannya. Tidak mungkin baginda meminta daripada Allah sesuatu yang mustahil. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengingkari permintaan Musa AS. Maka ini menunjukkan keharusan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan lan tarani yang bermaksud engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku. Bukan perkataan la ara atau la tajuz ra'ayati atau lastu bimar'i. Oleh sebab itu, setelah Allah tajalla, yakni menzahirkan dirinya kepada gunung itu, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan melihat Tuhan kamu sehinggalah kamu mati. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini telah disebut secara jelas oleh Imam Muslim dalam riwayatnya daripada hadis Abu Umamah. Lihat Fathul Bahri, jilid Q, halaman 120. Baik, kita lihat kisah lucu seorang guru yang menafikan wujudnya Tuhan.
Telah diriwayatkan suatu kisah lucu yang dikatakan berlaku di sebuah sekolah, di mana seorang guru berdiri di hadapan para pelajar lalu bertanya kepada mereka, "Adakah awak semua boleh melihat saya?" Para pelajar menjawab, "Ya." Lalu guru tersebut berkata, "Ini bererti saya wujud." Dia bertanya lagi kepada para pelajar, "Adakah kamu melihat papan hitam?" Para pelajar menjawab, "Ya." Dia berkata, "Maka papan hitam itu wujud." Dia meneruskan pertanyaan lagi sambil berkata, "Adakah kamu melihat meja?" Para pelajar menjawab, "Ya." Dia berkata, "Bermakna meja itu wujud." Dia bertanya lagi, "Adakah kamu melihat Allah?" Para pelajar menjawab, "Tidak." Maka dia berkata, "Ini bererti Allah itu tidak wujud." Lantas, seorang pelajar yang agak cerdik bangun dan bertanya kepada rakan-rakannya, "Adakah kamu melihat akal cikgu?" Para pelajar menjawab, "Tidak." Dan pelajar tersebut berkata, "Ini bererti akal cikgu tidak wujud." Dinukil dari kitab Allah oleh Syekh Sa'id Hawa. Subhanallahu ta'ala a'lam. Sekian saja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. Semoga bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Untuk episod yang akan datang, kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan beriman kepada malaikat, insya-Allah. Baik, sehingga bertemu kembali, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.